Datang ke Port Salai. Diamlah, buat video lah. Salah satu kedai Port Salai paling terbaik dekat area Mek Tanah. Dia berdepan dengan Syarikat Air, Masjid Tanah. Tu dia. Port Salai Masjid Tanah. Senang cari dia. Depan ni Tabung Haji. Dekat sini makan bukan berhidang tau. Dia bukan berhidang. Datang kena ambil sendiri. Lauk-lauk kena ambil sendiri. Dah siap harga. Sesiap lauk dia semua dah siap harga. Dia punya itik salai dia. So dia. Tempat lain tak rasa tau. Kat sini je rasa. Dia asam pedas RM7. Itik salai. Ni. Itik salai paling murah kat kawasan Mek Tanah. Ni terbaik ni. Ni sampai tak nampak ni. Satu salai belakang ni. Ni semua dah siap dalam mangkuk. Ada daging salai. Biasa disiput gebung, perut, gulai labu. Banyak gila lauk dia. Itik salai. Nampak? Aku suka makan kat sini pasal dia punya itik dia kau gigit macam lem sheng lah. Dia ada 8 pagi lah pada tu. Dia ada 8 pagi tebang-tebang roti. Mantap bang, cantik bang. Kepala kita sama bang. Itik salai paling terbaik kat kawasan Mek Tanah ni. Dia punya lembut macam lem sheng lah. Tak terlalu pedas, tak terlalu masin. Masak lemak ni kalau bentuk piau ni warna 9. Warna 9 memang pedas. Kalau kat sini dia tak terlalu pedas. Ni bang sahabat kita. Serius lah, serius lah. Ni salai daging. Apa dia ni? Ikan. Ni ada daging ni. Panas-panas lagi. Oh daging. Daging. Ni itik. Ni itik. Oh, macam ni. Itik. Di mana orang cakap dengan aku bohong lah. Dia orang kata kau order, bukan order lah. Tak ada order, kita buat sendiri. Dan aku dengar juga catering pun kau buat kan? Buat catering. Macam mana kira? Kita serendah RM10. Kat sini ada Maria Carey, Usup Centurion. Kau tengok roti dia. Roti canang kosong dia. Besar amat. Tak tahu roasting ni. Kita tahu RM1 ni tapi besar. Besar amat. Daging sakit lah. Daging sakit. Daging sakit. Daging sakit. Nasi ayam pun ada. Nasi ayam penyet.